Dia masuk Islam tahun 7 Hijrah. Kena ingat, tahun lepas Hijrah jadi paling perang dah. Perang apa? Perang Mu'tah. Saya pergi melawat medan Mu'tah ni di Jordan, tuan sekalian. Yang syahid panglima-panglima hebat. Anak angkat Nabi Zaid bin Haithah syahid. Siapa dia? Abdullah bin Abi Rawah syahid. Ja'far bin Abu Talib, Ja'far Tayyah syahid. Dia paling nombor 4. Tapi kena faham, kekuatan musuh 50 kali ganda. Hebat. Sebab tu Nabi menggelarkan Khalid Al-Walid sebagai Saifullah, sebagai pedang Allah. Jadi Khalid tak ada juga kafir lagi. Yang kedua tuan-tuan, mereka hantar utusan-utusan pergi ke luar Mekah, beritahu kabilah-kabilah Arab yang semua berhala ni, yang pernah bergabung dalam peristiwa perang Ahzab. Tuan-tuan, perang Ahzab ni perang di mana bergabung ramai pokok Arab yang kafir ni dengan kerajaan Mekah lawan kerajaan Islam Madinah. Bukan sekadar kerajaan Arab tuan-tuan, dengan Yahudi Bani An-Nadir, Yahudi Bani Quraizah. Di mana 10,000 orang ni tuan-tuan. Pasukan mereka pernah bergabung. Sebab itu diberitahu bahawa kota Mekah, pusat agama wasani, agama berhala akan diserang. Maka berhimpunlah kabilah Arab, bertabuh ramai-ramai. Tuan-tuan, orang Islam bukan nak perang. Buktinya tuan-tuan sekalian, formasi penjalan mereka ni, unta 70 ekor duduk depan, 70 ekor unta depan, orang sifat tu duduk belakang. Lepas tu pakai kalung lagi, tanda untuk disembelih. Tuan-tuan mungkin tak pernah tengok kok jenis kalung kita. Sebab kita sebenarnya macam ni. Saya tengok kita raya korban tak uyah sangat. Jujurnya raya korban di Malaysia tak uyah sangat tuan-tuan. Tempat lain insyaAllah uyah. Terutama jenis subkontinent, di sebelah benua Indo-Pakistan. Sebab saya pernah di korban di Kashmir, di Pakistan, di Bangladesh. Minggu depan pun Bangladesh pula tuan-tuan sekalian. Memang mereka hebat. Oh, ini Mazhab Hanafi. Hebat dia raya korban ni tuan-tuan. Kalau kita lepas saya pasal Gaptoli di Dakar, dia jual 1 juta ekor lembu. 1 juta tuan-tuan. Orang kata macam mana kuasa beli, purchasing power orang Bangla. Orang kita sebut daripada mereka semiskin. Hak miskin, kaya tuan-tuan. Kalau kaya negara 100 juta lebih. Lepas tu NGO daripada Arab, daripada United Kingdom, daripada Eropah ni buat korban banyak di Bangla. Sebab banyak tapis dan banyak fakir miskin. Juta tuan-tuan. Kalau pergi Gaptoli tu pasar ni, tanah tu hitam, bukan minyak tak lembu tuan-tuan. Tak lembu. Saya nak terbayang apa tuan-tuan ni, dia buat meja panjang ni, dia masuk air, jual apa? Chai. Orang apa chai, dia chai, teh. Terus saya tahu dah sebab saya tak minum, sebab saya di Pakistan, Kashmir pun sama tuan-tuan. Dia masuk air tu, dia masuk jerami, lepas tu tak lembu kering. Dia kutip tu dia masuk. Jadi mana api tuan-tuan? Lama masuk air tuan-tuan. Allah, saya tak boleh minum tuan-tuan. Sebab apa kalau minum confirm? Boleh minum teh, perasa teh lembu tuan-tuan. Tak lalu tuan-tuan. Ada muslimin dan muslimat dia pakai kalung. Dah jual lembu dia pakai kalung, tanda bahawa lembu ni dijual untuk disembelih. Sama rupanya kisah unta zaman Nabi. Jadi tuan-tuan, rombongan Nabi sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah Mekah tak jauh dah. Tuan-tuan pernah pergi Mekah faham kan? Kita nak pergi Mekah, kita nak pergi apa? Keluar tanah haram, kita pergi tanah Ain, kita pergi Hudaybiyah. Mana tak jauh dah. Unta Nabi, tuan-tuan, berhenti bergerak. Nabi paksa 3 kali, berhenti lagi. Nabi sedar ada kuasa langit yang menghalang unta tersebut. Sebagaimana kuasa langit yang menghalang gajah-gajah tentera Abraha daripada serang Mekah. Nabi suruh sahabat-sahabat berehat di Hudaybiyah tuan sekalian. Masing-masing bubuk untuk dapatkan air di telaga Hudaybiyah. Tak cukup. Laku mukjizat, Nabi cabut anak pada Nabi, suruh pacak pada asal telaga tersebut dan keluarlah air. Semua orang dapat minum. Ini mukjizat Nabi SAW. Tengok keinginan sahabat ni tinggi nak masuk ke Mekah. Mari jauh dah. Takkan duduk Hudaybiyah. Nabi hantar wakil untuk mengundi. Hantar pengundi tuan-tuan. Siapa Nabi hantar? Nabi hantar Sayyidina Osman bin Affan, yang kita panggil Zunnurain, orang yang mempunyai 2 cahaya. Dia sahabat kanak ada gelar dia. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Al-Faruq, tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pasal apa Sayyidina Osman kita panggil Zunnurain? Orang yang mempunyai 2 cahaya. Sebab dia pernah berkahwin dengan 2 orang puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan masa serentak, tak boleh, haram. 2 masa berbeza tuan-tuan sekalian. Yang pertama isinya Ruqyah. Ruqyah ni tuan-tuan, puteri Nabi wafat pula 17 Ramadan hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Sama masa dengan perang Badar. Sebab itu Sayyidina Osman tak pergi perang Badar, jaga isteri yang sakit tenang. Perang wafat isteri dia. Nabi suruh dah benar perang. Balik ke Madinah, Nabi sedih, hilang puteri yang Nabi cintai. Tuan-tuan, tapi Nabi dan peti Nabi lebih
lagi, lebih sedih Sayyidina Osman lagi. Sayyidina Osman pertama hilang isteri, yang keduanya tuan-tuan hilang hubungan istimewa dengan Nabi. Nabi sebagai mertua dia, dia sebagai menantu Nabi, tuan-tuan. Maka Nabi akhirnya tawarkan pula adik kepada Ruqayyah yang Ummi Kalsum untuk dikahwinkan dengan Sayyidina Osman. Kahwin, tuan-tuan. Kita lelaki mudah bang. Kita lelaki tak payah tunggu edah, tuan-tuan. Tak payah tunggu 3 kali suci, tak payah. Hak pandai buat hukum, orang Melayu dah. Dia kata nikah dah. Hukum ini mewah, basah lagi. Dia kata itu Melayu, tuan-tuan. Islam dah. Abu Darda seorang sahabat kanan, Abu Darda. Tua dah. Tua dah, tuan-tuan. Oh, kalau kita tunggu masuk apa? Grup RTM dah. Rehat tunggu mati, tuan-tuan. Tua. Dah. Dah. Dia mati isteri kahwin tunggu. Sahabat-sahabat kata Abu Darda, kamu kahwin lagi Abu Darda. Dia kata aku malu. Jika aku dimatikan oleh Allah, aku mati kerana membujak. Sahabat-sahabat ini tarbiyah oleh Nabi ini faham tentang kelebihan, fadail, kelebihan, keutamaan. Pahala orang ibadat hak menikah dengan membujak tak sama. Kita hak menikah ni tuan-tuan 70 kali ganda. Pahala je tuan silap. Berbeza orang tak menikah atau hidup membujak, tak sama. 70 kali ganda. Nak dapat 140, kahwin 2 lah kita. Kata David Ismail kamu, tuan-tuan. Muslimah Allah ni. Jadi tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi hantar Sayyidina Osman bin Affan. Ini pengelambatan bijaknya Nabi. Kita baca sifat Fatana. Sebenarnya kebijakan strategik Nabi, tuan-tuan. Nabi cerdik. Pasal apa hantar Sayyidina Osman bin Affan untuk bunding. Kalaulah kita fikir logik akal kita, tuan-tuan, hantarlah sahabat paling cerdik. Siapa sahabat paling cerdik? Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali sangat cerdik. Bukan kita tulis jauh dia cerdik. Nabi pun iktiraf. Level intelektual Sayyidina Ali tinggi, tuan-tuan. Nabi kita bersabda, ana madinatul ilmi wa ali babu. Aku kota ilmu dan Ali pintunya. Atau pasal apa Nabi tak hantar nak bunuh Abu Dhabi sekali? Orang takut sekali. Siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, tuan-tuan. Nabi panggil Al-Faruq. Sayyidina Umar ni, tahu Mekah tak kenal dia. Dia bekas ketua pemuda Mekah. Bekas ketua pemuda. Daripada kabilah Bani Adi. Betul, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau penakut-penakut dia ketua pemuda tak boleh, tuan-tuan. Tapi Nabi tak hantar Sayyidina Umar Al-Faruq. Atau pasal apa Nabi tak hantar paling pengaruh sekali? Pasal apa tak hantar Sayyidina Abu Bakar? Kata Syekh mendengar tebal, Sayyidina Abu Bakar berpengaruh. Tahu dari sudut keturunan dia yang hebat. Yang kedua, tak kena ingat, dia pengusaha yang berjaya. Orang bisnes yang berjaya. Kata Syekh mendengar tebal, 40,000 dinar emas modal berniaga dia. Sebab itulah dia dengan harta benda yang ada gunakan untuk agama Allah. Dia membebaskan 7 orang hamba di Mekah. Contoh siapa? Sayyidina Bidah sendiri bekas hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Dia merdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Siapa lagi? Amir bin Fuhairah. Dia merdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan sekalian, Nabi tak hantar juga Sayyidina Abu Bakar. Mengapa Sayyidina Osman? Sayyidina balik cerdiknya Nabi, tuan-tuan. Nabi hantar Sayyidina Osman sebabnya kepimpinan Mekah masa ni. Pembesar-pembesar Mekah ramai kalangan anak beranak Sayyidina Osman sendiri. Contoh Safwan bin Umayyah, contohnya Abu Sufyan bin Harb dan lain-lain lagi. Jangkaan Nabi sudah tentu. Orang-orang Mekah tidak akan mengapakan Sayyidina Osman yang ada hubungan darah dengan kepimpinan mereka di Mekah. Ini cerita tak lah. Baik, masuk ke Mekah, orang Mekah sambut dengan baik. Mereka tawarkan Sayyidina Osman untuk tawaf di Kaabah. Tuan-tuan, sebab tu cerita di Mekah ni kita mengaji, tuan-tuan. Kita belajar, kita menuntut ilmu, tuan-tuan sekalian. Contoh kita lagi Mekah. Kita comel dah masuk Manjahara, masuk Elok, kata masuk Bab Abdul Aziz, pintu Abdul Aziz. Yang letak kasut. Lepas ni Allahu Akbar. Sudah. Pas semaya tanya, Pak Cik semaya apa? Dia kata semaya